Bos, Malaysia bukan main-main tau dalam tech. Jom tengok siapa yang paling terror. Kelima, Karsong. Market cap 3.2 bilion ringgit. Dari jual kereta lama jadi unicorn, macam magic. Keempat, Vitrox. Market cap 4.5 bilion ringgit. Diorang buat mesin yang tengok chip, bukan chip tengok mesin. Ketiga, Silverlight Axis. Market cap 5.0 bilion ringgit. Kalau ban ada upcun, mungkin sebab diorang. Kedua, Grab. Market cap 6.8 bilion ringgit. Dari MyTaxi ke Super Up, semua pun boleh Grab. Pertama, YTL Corporation. Market cap 20.6 bilion ringgit. Diorang tengah bina superkomputer Malaysia style. So bos, kalau nak masuk dunia tech, Malaysia ada banyak otai. Jangan tunggu lama-lama.